Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Syukur atas nikmat Allah. Hari ini 24 bulan 9 2025. Pandak masih meneruskan kerja-kerja plaster yang Pandak dapat buat perlahan-lahan ni. Okey. InsyaAllah doakan Pandak sihat. Pandak sihat, Puan sihat. Moga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kerja-kerja kita. InsyaAllah. Okey. Ni ketak ni Pandak nak buka dulu. Ada kat batu sikit ni. Okey. Ni Pandak nak buat tapak sinki dan kabinet dapur. Okey. Jari-jari Pandak ni dah boleh genggam tapi tak kuat. Saraf Pandak ada masalah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan. Assalamualaikum. Sayang semua. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Selamat petang. Ni plaster yang arah ke dalam tu dah siap. Okey. Dekat batu dekat jenang ni. Dekat jenang buka cetak tadi dah siap, dah buka. Dah siap dekat batu.
boleh sambung plaster insya-Allah. Yang kat sini setakat ni bawah tangga dah siap plaster. Ni pun dah buka jenang, dah nampak. Okey. Arah ke bilik air. Itu salur sinki. Okey. Sinki insya-Allah. Besok Panda sambung plaster insya-Allah. Okey, dah ambil ubat-ubat. Jadi besok Panda tak update apa-apalah. Okey, Panda sambung kerja je insya-Allah. Doakan Panda sihat. Panda sihat, buat sihat semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan segala urusan kerja-kerja kita insya-Allah. Assalamualaikum semua. Sayang semua.